Pemeriksaan mata dengan pakar versus kat kedai spek mata. Betul ke kanak-kanak tak sesuai buat pemeriksaan mata di kedai spek mata? Kanak-kanak, mereka ni boleh pergi ke kedai spek mata ataupun di optician untuk membuat saringan penglihatan. Kerana di Malaysia ni, kita punya optometrist dan optician telah dilatih untuk menyaring kanak-kanak ini sekiranya mereka ada masalah-masalah kesihatan mata, dan mereka akan merujukkan kanak-kanak ini pada pakar-pakar yang sesuai. Apa ubat atau alatan tambahan yang doktor pakar mata akan guna untuk buat pemeriksaan mata di kalangan kanak-kanak, dan apa yang doktor pakar mata akan periksa dan boleh kesan berbanding dengan pemeriksaan di kedai spek mata? Apabila seorang kanak-kanak itu datang ke klinik mata, kebiasaannya anak ini mempunyai power mata yang kuat. Jadi mereka boleh memfokus dengan kuat. Jadi bila kita nak cek power mata tu, sukar untuk mendapat power mata yang tepat. Terutama anak-anak yang umurnya kurang daripada 7 tahun, kita akan membuat satu proses kita panggil cycloplegic refraction, di mana satu ubat khas akan dititiskan ke mata anak itu untuk melemahkan otot dalam matanya supaya kita boleh mendapat rawatan ataupun pemeriksaan power mata yang tepat. Selepas itu juga anak ini akan disaring sekiranya mereka ada masalah juling misalnya, ataupun sekiranya kita pasti kita lihat bukan masalah power mata tapi mata tu masih lagi tidak melihat. Jadi inilah kumpulan kanak-kanak yang memerlukan rawatan yang lebih lanjut, kerana kita nak tahu kenapa dia tidak melihat dengan baik. Adakah disebabkan oleh masalah-masalah penglihatan, masalah juling ataupun masalah selaput mata misalnya. Tapi ada segolongan kecil anak-anak yang agak sukar untuk kita dapatkan power mata yang tepat kerana masalah akomodasi yang kuat misalnya, ataupun mereka sukar mendapat kerjasama daripada anak itu, contohnya autism, sukar untuk mendapat prescription yang tepat. Mereka akan merujukkan anak ini pada pakar-pakar mata untuk mendapat perawatan mata yang lebih tepat. Kalau seseorang kanak-kanak dah pakai spek mata dengan pemeriksaan mata di kedai spek mata, adakah masih perlu, adakah masih relevan untuk jumpa doktor pakar mata untuk dapatkan second opinion dan double check mata dia dengan betul? Sekiranya seseorang itu sudah memakai kacamata dan kacamata itu dan power matanya bersesuaian untuk umurnya, jadi ia boleh membuat rawatan berterusan dengan optometris. Tetapi sekiranya kanak-kanak tu kita perhatikan, kita dapati power matanya tidak sesuai mengikut umur, contohnya mungkin dia mempunyai rabun jauh yang tinggi ataupun rabun dekat yang tinggi darjahnya, ataupun mengalami masalah juling, ataupun kita lihat power matanya setiap tahun bertambah pula dengan kadar yang tinggi. Jadi golongan ini yang perlu mendapatkan rawatan yang lebih lanjut di pakar mata untuk dirawat dengan cara yang betul. Ramai ibu bapa hari ini berhadapan dengan kanak-kanak, anak-anak yang dah pakai spek mata daripada umur yang muda, usia yang awal. Boleh tak Dr. Azah bagikan apa-apa nasihat dan juga tips penjagaan kepada ibu bapa sebegini nak jaga mata anak diorang yang elok-elok sebab nak guna sampai besar nanti? Pada ibu bapa di luar sana yang mana anak mereka memakai kacamata, saya nak pesan supaya bawalah anak anda untuk mendapat pemeriksaan mata yang berkala. Kerana kita tahu, satu, power mata anak tu akan berubah-ubah. Jadi kemungkinan power tu akan bertambah. Dan kita kena perhatikan kadar pertambahan tu adalah ia tinggi ataupun bersesuaian untuk umur dia. Yang kedua, walaupun anak kita ni diberikan kacamata dengan kadang-kadang kita letak blue light filter, kerana kita rasa ini merupakan perlindungan untuk mata anak kita, ia masih tidak lagi melindung mata anak kita daripada permasalahan rabun ataupun mata malas misalnya. Jadi kita perlu tahu apakah rawatan yang sebenarnya permasalahan mata anak kita. Yang ketiga, kita mesti pastikan yang penting sekali ialah untuk mengawal kadar exposure screen ataupun healthy eye habit. Kita perlu pastikan anak kita tidak membuat pendedahan pada skrin yang lama dan juga menggalakkan mereka untuk membuat aktiviti-aktiviti luar. Kerana cahaya matahari merupakan protective factors untuk anak kita daripada masalah rabun. So guys, anda dah dapat informasi yang tepat dan padat daripada doktor pakar mata sendiri. Make sure aplikasikan ke semua nasihat dan juga tips yang doktor dah sharekan. Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Norazah Abdul Rahman, pakar mata kanak-kanak dan juling dari Ara Damansara Medical Center. Ara Damansara Medical Center membawakan video berbentuk pendidikan kesihatan ini khas buat anda semua.